Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Sebagai ibu bapa, kita semua mahu melihat anak-anak kita berjaya, berakhlak baik dan menjadi insan berguna. Namun dalam perjalanan membesarkan mereka, pasti ada saat kita diuji dengan kerenah, kesilapan dan kelemahan mereka. Pada waktu inilah kesabaran menjadi kunci utama dalam mendidik. Janganlah kita terlalu cepat marah apabila anak tersilap. Marah tidak menyelesaikan masalah, malah kadangkala boleh menjauhkan hati anak daripada kita. Sebaliknya, cubalah menegur dengan lembut, mendengar penjelasan mereka dan memberi bimbingan dengan hikmah. Ingatlah, anak yang ditegur dengan kasih sayang lebih mudah berubah daripada anak yang dimarahi dengan emosi. Sebagai pengetua, saya juga melihat bahawa anak-anak yang mendapat sokongan sabar dan positif daripada ibu bapa lebih tenang, lebih yakin dan lebih berjaya dalam pelajaran. Marilah kita bersama-sama membina suasana rumah yang penuh kasih, bukan tekanan, supaya anak-anak dapat membesar dalam ketenangan dan menjadi generasi yang kuat jiwa serta berakhlak mulia. Semoga Allah memberi kita semua kesabaran dan kebijaksanaan dalam mendidik amanah yang paling berharga, anak-anak kita sendiri. Terima kasih.